Okey guys, hari ni kita akan buat satu demonstrasi perbandingan antara beberapa jenis bateri. Ni bateri sel basah lah Ini masuk airnya. Ini pun ni maintenance free tapi sebenarnya ada air Dan bateri Nanex. Nanex ni untuk tujuan demo kita ada dua jenis Ni bateri teknologi lithium. Ini pun bateri sel basah. Semua ni bateri baru So kita nak uji mana satu bateri ni dia punya CCA paling tinggi. CCA ni adalah M ataupun kuasa yang diperlukan untuk start kenderaan. Kalau CCA lagi tinggi, lagi bagus lah. Kita tak kira apa jenama. Kalau CCA bateri tu lagi tinggi, maksudnya bateri tu dia dapat startkan kenderaan yang CC lebih tinggi. Jelas Okey, jadi kita tengok di sini. Ini ada bateri biasa, bateri baru ni kita dah charge. Tapi saya rasa dah beberapa hari dah. Tapi kita fully charge lah. Fully charge. Bateri baru ni kita tengok berapa CCA dia. Tujuan kita buat video ni bukan nak memburukkan bateri jenama lain-lain ni semua. Kita nak tunjukkan mengapa bateri Nanex ni lebih baik daripada bateri yang teknologi biasa ni harap korang semua faham. Ini semua bateri baru. Kita tunjukkan apa beza dia mengapa encik tuan-tuan dan puan boleh consider upgrade kepada bateri teknologi Nanex. Alright, kita cuba lihat bateri baru Kita lihat berapa CCA dia Okey, ni baru charge lebih kurang berapa hari. CCA dia 374. Ini bateri saiz NS40 saiz NS40. Sekarang kita bergerak ke bateri setara dia, bateri Nanex. Ini yang paling murah punya, kapasiti paling rendah Boleh guna untuk bateri 1.7 ke bawah. Lihat, okey, positif, negatif. Kita lihat sini. Silap. Tak perlu risau. Alright. Tadi ni 37 lebih betul. Ini berapa? 466 CCA. Nampak? CCA dia jauh lebih tinggi daripada bateri ni. Dua-dua baru. Tapi ni teknologi lithium, CCA dia lebih tinggi. Dan ni kalau siapa tahu rintangan dalaman dia lagi rendah. 6. Yang tadi tu lagi tinggi lah. Yang ni lebih kurang 7 lebih. Ini lagi rendah Tengok ini bateri kecil tau. Saiz NS40 tapi dia lebih padu sebab CCA dia lebih tinggi. Sekarang kita cuba buat perbandingan bateri saiz NS70. Nampak? Ini dengan ni. Ini saiz NS70. Yang ni, yang tepi ni saiz NX120. Ni biasanya lori pakai Ini bateri NS70 tapi sebenarnya saiz DIN75. Tapi CCA lebih kurang sama Ni pun bateri baru. Jadi kita lihat berapa CCA bateri yang ni NS70 ataupun DIN75. Berat ni, ni nak dekat 20 kilo Yang putih ni 30 kilo. Ini NX120. Jadi kita cuba lihat. Okey, kejap. Berapa CCA? Ni bateri ni pun baru charge. Baru charge tak sampai setengah jam lepas Kita tengok. Dia punya voltage tinggi sikit. Nampak? Dia baru charge tak sampai setengah jam lepas. 13.09. Yang tadi tu dia dah berapa hari Okey, ni CCA dia 730 730 CCA. Bateri berat lebih kurang 20 kilo, hampir-hampir 20 kilo. Saiz NS70 ataupun DIN75. Ni bateri mahal ni. Ni bateri ni tak saya harganya lebih kurang 700 lebih sebab spek dia paling mahal punya. Baru. Okey maintenance free. Kita cuba bandingkan dengan bateri Nanex. Kecil tetapi kita lihat dia punya CCA Dengar saja cuba lihat. Saya cuba ambil. Silap. Okey, kejap. Kita cuba lihat. Ni bateri ni berat lebih kurang, ni 50 Ah saja, tapi berat lebih kurang 6 kilo je. Lebih kurang 6 kilo lebih. Yang ni berat dia 3 kilo. Ini 6 kilo lebih. Cuba lihat berapa CCA dia? Kecil. 916. Nampak? Kapasiti rendah tapi CCA tinggi. Inilah kelebihan bateri Nanex. Dia serupa kapasiti rendah tapi dia punya M, CCA yang dikeluarkan tu sangat tinggi. Nampak? 916. Tadi ni besar tapi 700 lebih tadi. 700 lebih CCA. Ini 916. Berat 6 kilo. Ini tadi CCA dia 466
60 lebih, tak silap saya 460 lebih, tapi 3 kilo lebih. Ini boleh pakai sampai 4x4 Hilux semua boleh pakai. Sebab CCA dia sangat tinggi. Diesel semua tak ada masalah. Lori kecil saja pun boleh pakai. 12 volt yang 3 tannya. Lori 3 tan yang pakai 12 volt. Okey, jadi kita bandingkan dengan bateri lori Bateri lori NX120. Ini kena selalu jaga air Ini dia murah sebab dia tak ada maintenance free, kena jaga air. Kapasiti dia tinggi juga, tapi CCA dia rendah. Ni harga lebih kurang 4,500 NX120. Kita lihat. Ni pun baru cat tapi dah letak dalam seminggu dah. Itu berapa CCA dia. Okey, nampak? Saiz besar macam ni baru 867 CCA saja. Ini beratnya 30 kilo tau. 30 kilo NX120. Kapasiti dia tak silap saya lebih kurang 100 AH. Baru charge voltage dia tinggi. CCA baru 867. Yang ni kita buat ulangan balik, sekarang ulang, kita test balik. Ini test balik. Nampak 7 lebih Kita lagi sekali cek. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan, bateri teknologi Nanex ni sungguh pun kapasiti rendah tapi CCA dia sangat tinggi. Dia bateri premium premium teknologi lithium. CCA tinggi tapi dia sangat ringan. Ini berat dia 3 kilo, ini lebih kurang 6 kilo. Yang ni saya tak boleh angkat satu tangan sebab berat, sangat berat, hampir-hampir 20 kilo. Ini kena dua tangan ambil 30 kilo. 30 kilo. So harap-harap tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar sedikit sebanyak mengenai apa tu bateri, apa yang nak kena cek dan apa kelebihan bateri Nanex. Okey, kalau ada apa-apa soalan sila PM.